Hai, salam semua. Hari ni Kak Ida nak share resepi salad rebus bersama dengan ikan salmon ya. Kalau korang nak gunakan ikan apa-apa pun tak kisah, isi ikan apa-apa pun boleh. Mula-mula panaskan air tu. Dah mendidih, air tu baru masuk sayur salad tu. Kemudian ambil ikan salmon, susun atas salad tu. Dah susun, masukkan sedikit minyak bawang putih yang telah dimasak, yang telah digoreng. Masukkan sedikit minyak bawang putih. Kemudian masukkan tomato cherry. Sayur ni terpulang pada masing-masing nak masuk sayur apa pun. Kak Ida masukkan lada benggala sedikit. Kemudian Kak Ida letak kicap masin. Kicap masin. Tutup sehingga dia masak, ikan tu masak dan sayur tu lembut. Taburkan daun bawang. Kita taburkan daun bawang ya. Kemudian taburkan daun ketumbar. Daun ketumbar, daun sut terpulang pada masing-masing ya. Tak nak pun tak apa. Okey, itu dia. Dah siap masak dah. Dah boleh makan. Okey, selamat mencuba. Bye, I love you. Salad rebus bersama salmon Kak Ida style. Bye. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan.